mat silah tawilah, ini adalah mat silah qasirah. Macam mana kita nak bezakan mat silah tawilah dengan mat silah qasirah? Jadi ini saya nak sharekan tips kepada anda supaya anda senang nak bezakan mat silah qasirah dan ini mat silah tawilah. Yang pertama, mesti kena ada huruf ha, sama ada qasirah ataupun tawilah. Silah tu adalah penyambung, jadi mesti kena ada ha. Ha ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada kata hubungnya. Jadi pastikan kena ada ni ha dulu. Okey, sama ada ha yang berbentuk bulat ataupun ha yang sambung. Dan yang kedua, dia mesti kena ada huruf mat lah. Sama ada dia mat alif wawiyah yang kecil macam ni. Jadi kalau kita gabungkan huruf ha bulat ni dengan huruf mat, jadilah mat silah. Cara kita nak bezakan dia, sama ada dia tawilah kena baca panjang ataupun qasirah kena baca pendek. Beza dia adalah pada tanda ini sahaja, tanda mat ni. Okay, contoh kalau kita tengok pada mat silah qasirah kat sini, nampak ada, kita perhatikan ada huruf ha. Pertama mesti kena ada huruf ha, yang kedua dia ada huruf mat yang tak ada tanda mat, tak ada tanda panjang. Jadi ini adalah mat silah qasirah. Ingat, silah tu maksud dia sambung, penyambung. Jadi ha adalah huruf penyambung. Jadi kat sini dekat ayat ni adalah mat silah qasirah. Kalau mat silah tawilah pula, kita tengok pada ayat ini mat silah tawilah pula sama juga, dia ada huruf ha dan dia ada mat. Cuma kat beza kalau kita perhatikan dekat mat tu dia ada tanda ombak, tanda mat tu, tanda panjang tu. Jadi kita kena baca 4 harakat. Jadi itu saja kita nak bezakan dia sama ada mat silah tawilah ataupun mat silah qasirah. So yang menentukan dia tadi adalah dua ni saja, sama ada dia huruf mat yang kosong macam ni ataupun huruf mat yang ada tanda ombak macam ni. Kalau ada tanda ombak kena baca panjang, tawilah, mat silah tawilah. Kalau pendek macam ni, kosong, mat silah qasirah, pendek, 2 harakat, 4 harakat. Jadi itu saja beza dia. Senang tak? Jadi alhamdulillah anda dah dapat satu tips tajwid yang baru. Kalau nak lagi saya terangkan macam mana tips untuk kita bezakan hukum-hukum ni, semuanya ada dalam kad jari tajwid. Kat sini pasal mat dan kat sini pasal lam mim nun. 33 hukum dalam satu kad. Dapatkan sekarang supaya anda mengaji lebih tenang.